Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak tunjukkan satu unit mampu milik di lokasi yang memang hot dekat kawasan Setiawangsa. Pangsa Puri Kelompok Bambu atau lebih dikenali sebagai Black Picket Nest Keramat Wangsa. Harganya hanya RM200,000 sahaja. Sangat sesuai untuk first home buyer ataupun untuk yang nak duduk dekat kawasan Temuku dengan bajet rendah. Unit ni adalah saiz 560 kaki persegi, lengkap dengan 2 bilik tidur dan 1 bilik. Layout dia simple dan praktikal, sesuai untuk pasangan muda, bujang yang nak ruang sendiri atau untuk jadikan rumah sewa. Bila masuk unit ni, ruang tamu terus kena ke dapur, jadi senang nak urus dan bersih. Bilik utama pun cukup luas untuk twin bed, dan bilik kedua sesuai untuk anak, tamu atau jadikan office. Untuk flat cost rendah, unit ni memang dalam kategori yang senang nak maintain. Kalau kita cakap pasal kelompok bambu, kelebihan paling besar dia memang lokasi. Dalam beberapa minit, anda boleh sampai ke Iong Setiawangsa, Rosyamat, Giant, banyak restoran, kedai makan, miniman dan stesen dunia. Untuk tempat ibadah pula ada Surau Jumaat Asyakiri dan Masjid Muaz bin Jabal. Dua-dua dekat dan senang untuk walk in. Anda pun untung sebab dekat sangat dengan SMK Keramat Wangsa dan SK Setiawangsa. Semuanya dalam kawasan yang memang ramai family duduk dan selamat. Untuk transportation, ini satu lagi point penting. Unit ini terletak dekat dengan LRT Setiawangsa. Jadi kalau kerja di KLCC, Apampak, Jalan Ustaz Ismail atau sekitar Lembah Kelang memang mudah. Akses highway pun senang, terus ke MR2 dan Jom. Jadi nak ke Sentul, Gombak, Ampang, Setapak atau ke tengah bandar pun mudah tanpa jam itu. Untuk siapa yang sesuai? Kalau anda pembeli rumah pertama dan perlukan rumah padat selamat dan dekat dengan bandar, unit ni memang berbaloi. Kalau anda nak buat rental investment, kawasan Setiawangsa demand dia tinggi sebab dekat dengan RT dan banyak kerjaan swasta cari rumah bawah RM1,000 sebulan. Unit ni pun berada dalam kawasan komuniti Mantang, jadi senang sewa dan senang jual balik. Kalau anda rasa unit kelompok bambu ni sesuai dengan bajet dan gaya hidup anda, boleh klik link yang saya letakkan atau terus WhatsApp saya untuk review. Harga RM200,000 untuk lokasi Setiawangsa ni memang susah nak dapat. Okey, jangan lupa follow untuk lebih banyak listing dan tips pemilihan rumah. Jumpa dalam video seterusnya. Sebelum tu, jangan lupa join Telegram saya. Dekat situ saya kongsikan senarai rumah untuk dijual, disewa termasuk projek baru yang tengah hot sekarang. Semua update saya post terus dalam Telegram supaya anda tak lepas peluang yang sesuai dengan bajet anda. Selain itu, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube ini dan tekan loceng notifikasi. Sebab setiap minggu saya akan kongsikan video baru tentang hartanah, tips pemilihan rumah dan juga tour lokasi sebenar. Kalau anda ada rumah nak jual, nak semak kelayakan pinjaman atau perlukan pandangan tentang pasaran, boleh terus hubungi saya. Jumpa lagi dalam video akan datang.